Go. Macam mamak kari dah. Agak-agak jadi tak roti jala kita ni? Bubur ni cepat. Kentang. Dah boleh dah? Bubur boleh lah. Masukkan kentang. Oh, faham. I paling tak suka kari ada kentang. Oh, pulak dah. Tak, I cakap je. Ni nak makan dengan roti jala ke dah ada kentang? Yelah, I macam dia cakap je. Tak sikit I akan makan. Tapi nak masuk bendi ke tak bendi? Macam itu makan dengan nasi boleh juga tu. Masuk bendi ke tak? Laju sangat macam nak baca ni. Tak payahlah nak letak bendi bagai Daddy. Mana ada orang tak kari pun pakai bendi Daddy. Jangan bende. Jangan bende bang kalau makan dengan roti jala. Kan dah. Korang bagi tahu barulah saya tahu. Merapu bende pula. Masuk lagi sedap. Dia kata masuk lagi sedap. Bende untuk kari ikan. Api kuat sikit. Api kuat sikit Mami. Dah kuat dah ni Dek. Bagus dah masak dengan netizen. Kalau dia bagi api dalam hati saya dia kuat. Masak dengan fans-fans ni semua kita dah tahu dah. Letak asam keping apa dia? Pasang keping. Jangan derhaka dengan resepi, okey. 30 hari puasa, 3. Kuat sangat dah api tu. Abang tak nak baca ni. Okay, Masukkan ayam. I boleh tolong baca. Sibuklah dengan ayam korang. Sabar kejap boleh tak? Tak lari lah ayam tu. Ni ayam dah ada sedia dah sebelah ni. Masukkanlah. Dia semua masukkan juga? Dia masukkan ayam tu. Dah, puas hati dah masuk ayam. Dah, masuk ayam dah. Puas hati dah masuk ayam. Masuk ayam nanti kentang tu hancur. Okey, faham. Masukkan ayam cepat. Nanti kentang tu hancur katanya. Nak masukkan air lagi tak? Nak masukkan air lagi tak ya? Masuk. Sekarang ni resepi awak kan resepi kat Yati I rasa kan. kena ayam tu lebih banyak dah tu masuk air sikit. Dia kata masukkan ayam bersama 1 cawan air. Kenapa degil? Mami, ni ada air kat sini? Ada tu air tu. Ya. It's slow. Air panas. Masukkan ayam bersama 1 cawan air. Zoom. Wish, banyaknya air. Cair dah jadi dia guys. Apa nak jawab sekarang? Kedai ni bukan you masuk santan sikit ke? Ya. Dia kata 1 cawan bukan 1 mak. Itu 1 mak yang masuk tadi. Cawan yang tu, yang comel tu. Siapa you pakai yang tu? Allah. So dah cayak ni macam mana nak buat ni? Bubur lagi kali. Jangan tambah air dah, terlambat dah tambah air dah. Tak apa, biar dia menggelegak dulu. Lama sikit. Sabar guys. Korang ingat buat Maggi ke? Laju. Tutup periuk. Tutup dah ni, sabar. Hey. Mana tutup dia Joy? Tak nak. Tak terlibat dalam semua ni. Tutup. Okay, next Lepas tu? is Biarkan je. Bila nak masuk santan? Lepas tu masukkan santan, perasakan dengan garam dan mushroom seasoning, tutup api. Jangan dulu dia lepas sekejap. Dah tak jadi apa tu? Boleh dah bor santan. Okay, sabar. Hei, korang ni lah. Sekejap suruh tutup, kejap suruh masuk santan. Masa tu ni? Kenapa dia cair sekarang ni? Korang dah kacau dah ni.
Sentap lah macam ni. Sekejap lagi bau santan dia okey. Okey. Mana santan? Ada ready dah nak buat. Sekarang. Masuk. Masuklah, masuk. Dia cakap isteri dia kalau dengar. Dia dengar cakap netizen. Hai. Dia kata jangan kacau. Jangan usik pun dia kata letak santan tu. Sebab apa? Ni letakkan air jap. Macam mana nak sebab? Kocak dia. Dia cakap kat Tapi sini. kocok-kocok ni dah banyak air dah dalam tu. Lepas santan dimasukkan dalam gulai, jangan dikacau sehingga gulai masak. Nak bagi dia pecah minyak. Tutup cover. Nak kurang, nak apa? Tunggu ayam masak baru masuk santan. Dah masak dah tadi tu. Dah masak dah tu. Seorang cakap macam tu, seorang cakap macam ni. Aku off TikTok tu bang. Kenapa dia jadi macam ni pula rupanya? Aduhai. Tadi dah lawa dah warna hitam tu. Jadi warna oren tu yang dah terlalu cair tu Ya, masuk air banyak ni. Alamak, tak jadi lah makan awal Syahri punya ni. Kari ayam. Boleh tak saya letak kari lagi? Nak sedap tambah santan. Kacau. Kacau lah pula. Bagi santan tu betul-betul. Ni sekarang nak tahu apa ni? Sekarang ni korang tak tengok lah benda ni. Nak tahu apa sekarang? Ni nak tahu ni. Abang dah baran dah ni. Dah panas ni. Macam kena tahu santan lagi lah. Ui. Warna dia pucat je. Jangan pandang rendah dengan dia. Dia kenapa sekarang ni dia macam Oh my god. Kelampi. santan dia berpecah minyak tu. Tutuplah dengan tu B. Tutup dengan ni B. Tutup dulu. Tutupkan kali tak boleh itu pula. Dah lah saya buat bertenang kejap. Biar dia